Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cik Engku Ahmad Aiman bin Cik Engku Adnan. Hari ini saya akan membincangkan tentang satu topik dalam pengantar pengajian pendidikan, iaitu aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasi kepada guru yang berjiwa pendidik. Pada topik kali ini, kita akan membincangkan tentang satu standard kualiti pendidikan, iaitu SKPM, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia, yang merupakan satu standard kualiti pendidikan dan juga merupakan satu instrumen penilai yang dijadikan panduan dalam mengurus operasi oleh guru dan pemimpin sekolah ke arah yang lebih berkualiti. Dalam bab ini juga, kita akan merangkumi pelan pendidikan yang dibangunkan untuk meningkatkan kemenjadian murid Malaysia bagi menyediakan modal ihsan yang bertaraf berkelas dunia. Pelan pendidikan negara ini dirangka sebagai satu pelan tindakan bagi memastikan transformasi dalam sistem pendidikan di Malaysia. Pelan ini mengandungi 3 fasa pelaksanaan yang dikenali sebagai gelombang, iaitu gelombang pertama, gelombang kedua dan gelombang yang ketiga. Selepas itu 5 aspirasi sistem, 6 aspirasi murid dan 11 anjakan. Serta implikasi standard kualiti dan pelan pendidikan ini turut dibincangkan dalam topik kali ini. Baiklah, kita pergi yang pertama, iaitu pelan pembangun pendidikan Malaysia, iaitu PPPM. Dalam bab ini, ia akan membincangkan tentang pendidikan berperanan besar dalam membentuk generasi yang berkualiti dan berdaya saing, terutamanya dalam menghadapi cabaran serta perubahan pesat di peringkat global. Individu yang memiliki kemahiran berfikir secara kreatif dan inovatif, selain mahir daripada komunikasi serta penggunaan teknologi maklumat, amat diperlukan untuk memastikan daya saing negara terus meningkat. Keupayaan kerjasama dalam pasukan juga menjadi faktor penting bagi melahirkan tenaga kerja yang mampu bersaing dalam dunia yang semakin moden ini. Seperti yang kita tahu, pelan pembangunan pendidikan Malaysia ini merangkumi 3 gelombang, 5 aspirasi sistem, 6 aspirasi murid serta 11 anjakan. Okey, untuk yang pertama, gelombang pertama, iaitu pada 2013 hingga 2015. Pada fasa ini, ia memberi penekanan kepada kemahiran teras melalui penambahbaikan sistem dengan mempercepatkan perubahan kaedah pelaksanaan program. Selain itu, ia juga turut memberi tumpuan kepada kaedah peningkatan kualiti pengajaran dengan meningkatkan kualiti guru yang sedia ada, kualiti kepimpinan sekolah dan melatih guru besar. Ia juga turut memberi tumpuan kepada kadar literasi bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan numerasi melalui program intensif. Menjelang akhir gelombang 1 ini, KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia akan memastikan semua guru, pengetua dan sekolah mencapai sekurang-kurangnya pada tahap minimum standard kualiti yang diharapkan. Berikut merupakan senarai pelan yang dirancang dan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualiti kemahiran teras. Yang pertama, iaitu mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan memberi fokus kepada kemahiran pertama. Yang kedua, membimbing guru secara khusus bagi meningkatkan standard guru khususnya dalam subjek teras seperti bahasa Melayu, sains, matematik dan bahasa Inggeris. Dan yang ketiga, standard kemasukan yang lebih tinggi bagi guru yang baru, iaitu meningkatkan standard pemilihan bagi kemasukan guru baru untuk kelayakannya. Dan yang keempat, merombak soalan peperiksaan dan memfokuskan kepada soalan kemahiran berfikiran ke aras tinggi, iaitu KEBAT. Dan yang kelima, melaksanakan Membestari Net ke semua sekolah untuk integrasi ICT dalam pembelajaran harian. Dan yang keenam, mengukuhkan praktikum dalam program vokasional melalui peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta. Seterusnya, gelombang kedua, iaitu pada 2016 hingga tahun 2020. Gelombang kedua ini merupakan lanjutan daripada gelombang yang pertama, iaitu pada 2013 hingga 2015.
Okey, pada gelombang ini, perubahan struktur pendidikan negara dilaksanakan bagi mempercepatkan perjalanan perubahan kepada sumber inisiatif dalam gelombang kedua. Antaranya, pergerakan kesemua 410,000 guru dan 10,000 pengetua atau guru besar kepada pakej kerjaya baru dalam penstrukturan semula. Selain itu, kurikulum standard sekolah rendah dan menengah yang disemat semula juga diperkenalkan dalam usaha menyesuaikan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk maju dengan perkembangan ekonomi dunia pada hari ini. Ini merupakan pelan tindakan yang dirancang dan perlu dilaksanakan dalam gelombang 2 ini. Antaranya adalah yang pertama, memacu peningkatan sistem. Yang kedua, memperluas bimbingan dan sokongan untuk membantu guru bagi menambah pengetahuan dalam semua mata pelajaran. Yang ketiga, menyediakan kemajuan berdasarkan kompetensi dan prestasi serta menambah baik latihan perkhidmatan untuk memugarkan profesion keguruan. Dan yang keempat, menambah baik kurikulum peringkat rendah dan melaksanakan kurikulum baru peringkat menengah bagi meningkatkan standard kandungan dan pembelajaran setanding dengan standard antarabangsa. Yang kelima, menghentikan kelas peralihan dan menjalankan rintis bagi pilihan untuk immersion bahasa Inggeris dan mengukuhkan penyediaan pendidikan bahasa ketiga untuk meningkatkan penguasaan pelbagai bahasa. Peningkatan pelbagai bahasa ini mampu melahirkan pelajar yang berdaya saing dan berkompeten. Dan yang keenam, melaksanakan inovasi ICT untuk sekolah pendalaman, sekolah kurang guru dan sekolah kurang murid untuk menangani isu kualiti. Baiklah, kita beralih ke gelombang yang ketiga, iaitu dilaksanakan pada 2021 hingga 2025. Dalam gelombang ketiga ini, ia berfokuskan kepada anjakan ke arah kecemerlangan dengan peningkatan keluasan operasi, di mana pada permulaan gelombang ini semua sekolah, guru dan pengetua besar dan guru besar perlu menunjukkan prestasi melebihi standard minimum. Tumpuan juga diberikan kepada usaha meningkatkan keluasan operasi untuk memupuk budaya kepemimpinan rakan sejagat bagi pembangunan kecemerlangan profesionalisme. Kebanyakan sekolah akan dianjak kepada model pengurusan berasaskan sekolah dan membangun model kejayaan sekolah berdasarkan inovasi dalam pengajaran. Ini bermakna pihak sekolah akan melaksanakan operasi secara kendiri dengan PBG, akan memimpin dan memupuk budaya kepemimpinan dalam kalangan pemimpin pertengahan di sekolah yang terdiri daripada penolong kanan, ketua panitia dan guru kanan mata pelajaran. Berikut merupakan pelan yang dirancang dan perlu dilaksanakan dalam gelombang yang ketiga. Yang pertama, mengajak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan tadbir urus kendiri. Yang kedua, meneruskan budaya kecemerlangan profesionalisme dibimbing rakan sejagat, iaitu guru dan pemimpin sekolah saling membimbing, berkongsi amalan terbaik dan memastikan rakan sejagat mempunyai kebertanggungjawaban memenuhi standard profesionalisme. Dan yang ketiga, meningkatkan inovasi dan pilihan bagi meningkatkan kemahiran berbahasa dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris, dan menyediakan lebih pilihan untuk memberi pelajaran bahasa tambahan. Yang keempat, melaksanakan program dan inovasi ICT bagi kumpulan berkeperluan khusus di seluruh negara untuk meningkatkan standard pembelajaran. Dan yang kelima, mengukuhkan dan mentransformasikan kementerian melalui pengukuhan kemajuan kerjaya bagi pegawai pada peringkat kementerian. Dan yang keenam, mengkaji semula struktur persekolahan untuk menentukan keperluan bagi mengoptimalkan laluan dan pilihan persekolahan. Kita beralih ke pelan yang berikutnya, iaitu 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Yang pertama iaitu akses, yang kedua kualiti, yang ketiga equity, yang keempat perpaduan dan yang kelima kecekapan. Untuk prinsip yang pertama pada pelan ini iaitu akses, yang bermaksud akses kepada kejayaan.
Selaras dengan prinsip pendemokrasian pendidikan, iaitu pendidikan untuk semua setiap kanak-kanak di Malaysia tanpa mengira latar belakang, sosioekonomi dan kelompok etnik. Mereka mempunyai hak untuk mendapatkan akses yang sama kepada pendidikan berkualiti bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Yang pertama, pendidikan untuk semua. Semua kanak-kanak di Malaysia berhak mendapat akses pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang sosioekonomi, kaum, agama, jantina dan keistimewaan. Dan yang kedua, mengurangkan keciciran pendidikan. Murid berisiko tercincir dibantu melalui pelbagai inisiatif seperti bantuan kewangan, kemudahan fizikal, motivasi dan kaunseling. Dan yang ketiga, pembangunan murid secara holistik, iaitu kurikulum pendidikan menekankan perkembangan intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan. Yang keempat, akses pendidikan luar bandar dan pendalaman. Pembangunan pendidikan harus dinikmati oleh semua kanak-kanak, termasuk murid yang berada di luar bandar maupun pendalaman, serta untuk kelompok minoriti. Dan yang kelima, pengukuhan pendidikan lepasan menengah. Peratusan murid yang menyertai laluan pendidikan tinggi seperti universiti, kolej, politeknik dan latihan kemahiran semakin meningkat. Yang keenam, transformasi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional, iaitu TVET. TVET diperluaskan dan diperkukuhkan untuk memenuhi keperluan industri yang memerlukan tenaga kerja yang mahir. Baiklah, untuk yang kedua iaitu akses kepada antarabangsa. Tidak dapat dinafikan bahawa pencapaian pendidikan Malaysia telah berkembang dan meningkat sejak beberapa dekad yang lalu melalui pelbagai usaha kerajaan. Untuk yang pertama, cabaran dalam peningkatan pendidikan Malaysia. Walaupun pendidikan Malaysia ini berkembang, namun jurang pencapaian dengan negara lain semakin melebar. Yang kedua, kemusatan prestasi dalam pentaksiran kebangsaan. Ini menunjukkan prestasi murid Malaysia dalam pentaksiran antarabangsa seperti PISA dan TIMSS menunjukkan tren menurun. Dan yang ketiga, kepentingan standard antarabangsa dalam pendidikan. Penambahbaikan prestasi akademik perlu merangkumi matematik, sains, bahasa Inggeris serta kemahiran berfikiran aras tinggi. Dan yang keempat, peranan PISA dan TIMSS dalam menilai kecekapan murid. TIMSS menilai prestasi murid dalam matematik dan sains berdasarkan pengetahuan kandungan serta kemahiran kognitif. Dan yang kelima, matlamat Malaysia dalam pentaksiran antarabangsa. Malaysia bercita-cita untuk berada dalam kelompok 1/3 teratas dalam PISA dan TIMSS dalam tempoh 15 tahun. Dan yang keenam, pembelajaran berasaskan sistem pendidikan berprestasi tinggi. Sistem pendidikan terbaik seperti di Singapura dan di Korea Selatan membuktikan perubahan signifikan boleh dicapai dalam beberapa dekad. Baiklah, untuk yang ketiga iaitu equity. Equity ini untuk semua murid, iaitu yang pertama, kesesamaan pendidikan untuk semua. Pendidikan berkualiti perlu diberikan kepada semua kanak-kanak tanpa mengira latar belakang sosioekonomi, gender atau lokasi. Yang kedua, faktor penyumbang kepada jurang equity. Jurang pendidikan dipengaruhi oleh tahap pendidikan ibu bapa, pendapatan isi rumah dan penerimaan bantuan kewangan seperti KWMPM. Yang ketiga, sokongan untuk mobiliti sosial. Sistem pendidikan menyediakan sokongan tambahan kepada murid kurang bernasib baik agar latar belakang sosioekonomi tidak menentukan kejayaan mereka. Dan yang keempat, asas kepada laluan pendidikan alternatif. Pendidikan vokasional diperluaskan bagi memberi peluang kepada murid yang berminat dan berkebolehan berbeza untuk mengembangkan bakat mereka. Yang kelima, interaksi rentas komuniti dan pilihan pembelajaran fleksibel. Projek berasaskan komuniti dan aktiviti rentas sekolah diperbanyakkan untuk meningkatkan interaksi murid dari pelbagai latar belakang. Dan yang keenam,
kesaksamaan pendidikan bagi golongan istimewa. Murid berkeperluan khas, pintar cerdas, berbakat serta kumpulan peribumi dan minoriti diberikan perhatian sewajarnya. Baiklah, untuk yang keempat pula, iaitu perpaduan. Memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Sekolah sebagai platform perpaduan. Sekolah memainkan peranan penting dalam memupuk perpaduan kerana murid menghabiskan sebahagian besar waktunya di sekolah. Dan yang kedua, pentingnya perkongsian nilai dan pengalaman. Perkongsian nilai dan pengalaman antara murid membina kesefahaman serta sikap tolak ansur. Yang ketiga, perpaduan sebagai asas identiti nasional. Kesefahaman yang terjalin dalam kalangan murid akan menyumbang kepada pembentukan identiti yang kukuh. Dan yang keempat, selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Perpaduan yang merupakan komponen penting untuk membentuk individu yang seimbang dan harmoni. Dan yang terakhir, kecekapan, iaitu keberhasilan murid sebagai indikator kecekapan pendidikan. Keberhasilan murid ini mencerminkan kecekapan pengurusan sistem pendidikan. Yang kedua, maksimumkan peluang terhadap pembelajaran pendidikan. Setiap ringgit yang dibelanjakan perlu diberikan pulangan maksimum dalam bentuk peningkatan prestasi murid. Dan yang ketiga, peranan sistem sokongan sekolah. Sumber dan sokongan yang disediakan kepada sekolah memainkan peranan penting dalam menentukan prestasi sekolah. Dan yang keempat, kecekapan pengurusan sumber dan peruntukan. Keupayaan sistem pendidikan dalam mengagihkan, menggunakan dan menguruskan peruntukan secara efektif amat penting. Untuk pelan pembangunan yang seterusnya adalah 6 aspirasi murid. 6 aspirasi murid ini bertujuan untuk murid mencapai prestasi maksimal dalam kebolehan diri mereka, iaitu murid perlulah mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dui bahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional. Untuk yang pertama, iaitu pengetahuan. Yang pertama, keupayaan literasi dan numerasi sebagai kemahiran asas. Setiap murid perlu menguasai literasi dan numerasi untuk berfungsi secara berkesan dalam kehidupan. Yang kedua, penguasaan mata pelajaran teras dalam bidang lain. Murid perlu menguasai mata pelajaran teras seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains dan sejarah. Yang ketiga, penekanan kepada kemahiran abad ke-21. Pengajaran berpusatkan murid, penyelesaian masalah dan pentadbiran formatif diperkenalkan untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Dan yang keempat, peningkatan kualiti pendidikan STEM, iaitu kurikulum peperiksaan dan pentaksiran bagi mata pelajaran STEM dikaji semula sebagai sebahagian daripada reformasi KSSR dan KSSM. Dan yang selanjutnya iaitu kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir ini untuk persaingan global, iaitu murid perlu memiliki semangat ingin tahu dan pembelajaran sepanjang hayat berkembang dalam ekonomi berasaskan pengetahuan. Yang kedua, pemikiran kreatif dan inovatif. Murid harus mampu berfikir inovasi, menjalin idea baru dan mencipta pengetahuan untuk bersaing di peringkat global. Yang ketiga, kemahiran pelaksanaan masalah dan penaklukan. Kemahiran ini membantu mereka membuat keputusan penting dalam dunia tanpa sepadan. Dan yang keempat, pemikiran aras tinggi dan pembelajaran sepanjang hayat, iaitu kemahiran berfikir yang mantap memastikan murid mampu memacu pembelajaran sendiri dan menghargai nilai pembelajaran sepanjang hayat. Seterusnya, kemahiran memimpin. Yang pertama ini, pembinaan kepimpinan murid dalam kalangan murid. Kepimpinan yang berkualiti dalam kalangan generasi murid penting untuk menjamin kecemerlangan dan kemurnian negara. Yang kedua, pemerkasaan keusahawanan dalam pendidikan. Sekolah berperanan dalam membentuk budaya keusahawanan untuk menjana kemakmuran ekonomi negara. Dan yang ketiga, daya tahan dan daya saing murid. Murid perlu membangun cara berfikir yang konstruktif serta bersedia menghadapi cabaran globalisasi dan perubahan teknologi. Dan yang keempat, kepentingan kesedaran emosi dan kepimpinan. Sistem pendidikan menyediakan persekitaran pembelajaran yang sihat untuk meningkatkan kecerdasan emosi murid. Dan yang kelima, kemahiran komunikasi yang berkesan. Sekolah memainkan peranan dalam memupuk komunikasi berkesan melalui pembelajaran dalam bilik darjah dan aktiviti kurikulum. Dan yang keenam, pembangunan sifat kepimpinan melalui aktiviti sekolah. Sekolah perlu menyediakan peluang bagi murid membina keyakinan diri, melaksanakan tanggungjawab dan bekerjasama dengan orang lain. Selanjutnya, kemahiran dui bahasa.
Yang pertama, penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara. Ini kerana bahasa ini sebagai bahasa asas perpaduan dan komunikasi di negara ini. Dan yang kedua, kepentingan bahasa Inggeris dan sains dalam teknologi. Pendidikan perlu menekankan pembelajaran bahasa Inggeris sejak peringkat sekolah rendah bagi meningkatkan daya saing murid di peringkat global. Dan yang ketiga, permekasaan kemahiran dua bahasa dan pelbagai bahasa. Penguasaan pelbagai bahasa memberi kelebihan daya saing dalam dunia yang semakin global. Dan yang keempat, peningkatan daya saing melalui penguasaan pelbagai bahasa. Murid yang fasih dalam lebih daripada satu bahasa akan mudah berinteraksi dan bekerjasama dengan masyarakat setempat serta antarabangsa. Berikutnya iaitu etika dan kerohanian. Yang pertama ini, kerohanian mempunyai pegangan agama yang kuat dan mengamalkan sebagai asas hidup serta mendukung standard tinggi moral. Integriti mempunyai keberanian, disiplin dan semangat untuk melakukan perkara yang betul. Yang ketiga, tanggungjawab, iaitu sivik bertindak untuk kebaikan negara, mengambil berat terhadap orang lain dan alam sekitar dan memiliki keupayaan yang mendalam untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat. Prinsip yang terakhir dalam pelan ini adalah identiti nasional, iaitu yang pertama, pengukuhan identiti nasional. Identiti nasional ini berkait rapat dengan kesetiaan, patriotisme serta usaha dan pengorbanan demi kesejahteraan negara. Yang kedua, penghayatan prinsip rukun negara, iaitu rukun negara menjadi asas penting dalam perpaduan dan masa depan negara. Yang ketiga, memupuk semangat kekitaan dan toleransi. Semangat kekitaan yang tinggi dapat menyemai rasa kebersamaan serta menggalakkan polarisasi kaum dalam masyarakat. Dan yang keempat, kerjasama dan perpaduan untuk masa depan. Apabila mereka dewasa, semangat ini akan menjadi asas kepada masyarakat yang bersatu dan harmoni. Berikut ini merupakan 11 anjakan yang disediakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Yang pertama ini, menjadikan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti antarabangsa. Yang kedua, memastikan setiap murid menguasai kemahiran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Yang ketiga, melahirkan masyarakat yang menghayati nilai. Dan yang keempat, mentransformasi profesion keguruan menjadi profesion pilihan. Yang kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di sekolah. Dan yang keenam, mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Yang ketujuh, memanfaatkan TMK bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Dan yang ke-8, mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Yang ke-9, kerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Dan yang ke-10, memaksimalkan keberhasilan murid di setiap ringgit. Dan yang ke-11, meningkatkan ketulusan untuk bertanggungjawab awam secara langsung. Untuk seterusnya, kita akan membincangkan tentang guru berjiwa pendidik, iaitu sasias guru yang cemerlang menjamin kecemerlangan murid. Ciri-ciri guru yang cemerlang adalah konsep kinerja positif, iaitu individu yang berkonsepkan positif, yakin, optimis, menerima diri, produktif, berjaya, menghargai diri, bersikap murah hati, mudah berkawan dan memuji orang lain. Yang kedua, berakhlak mulia, iaitu merujuk kepada seorang guru yang teguh kepada agamanya. Keteguhan itu mewujudkan kesabaran seorang guru yang dapat dilihat dari pelbagai aspek seperti sabar melayani karenah murid. Yang ketiga, bertanggungjawab dan amanah. Mereka yang melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan memastikan tugas dilaksanakan dengan sebaik yang mungkin. Yang keempat, dedikasi. Guru yang mempunyai sifat dedikasi ini rela berkorban masa, tenaga dan wang demi komitmen mereka terhadap profesion keguruan. Selain itu, ciri-ciri guru cemerlang juga adalah bersifat terbuka. Guru perlu sentiasa beranggapan bahawa murid mereka mempunyai potensi untuk berubah bagi mencapai kemajuan apabila diberi peluang dan celik akal dengan sewajarnya. Mereka juga perlu mempunyai sifat penyayang, iaitu mereka menjaga kebaikan setiap murid tanpa mengira latar belakang dan kedudukan. Guru yang penyayang tidak pilih kasih, prihatin serta mengambil berat tentang masalah muridnya. Dan yang seterusnya, penampilan.
setiap guru perlu menjaga penampilannya bagi 3 tujuan utama, iaitu menjaga kredibiliti profesion keguruan. Yang kedua, mengundang rasa hormat daripada orang lain. Dan yang ketiga, membina identiti guru dengan efektif. Dan yang terakhir iaitu keterampilan. Seorang guru perlu menguasai kemahiran dan pengetahuan yang tinggi dalam bidang pembelajaran. Yang terakhir iaitu implikasi kepada guru sasiah cemerlang. Yang pertama, pemumpukan perpaduan dan pembinaan negara bangsa. Yang kedua, pembentukan modal insan yang seimbang dan harmonis. Yang ketiga, mempertingkatkan kemampuan profesional. Yang keempat, mengamalkan budaya kerja cemerlang. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran hayat. Dan yang terakhir, bersikap demokrasi. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.